ولا الضالين آمين. Mal, kau baca apa Mal? Tengok macam usyuk je. Oh, aku baru nak baca Quran. Oh Mal, sebenarnya kan Mal, aku teringin nak baca Quran. Tapi aku malu. Malu sebab apa pula? Sebab aku gagap-gagap Mal. Sebenarnya kalau kau gagap-gagap, kau boleh dapat 2 pahala tau kalau kau baca Quran. Serius lah? Cuba kau explain kat aku. Sebenarnya, kalau korang baca Al-Quran dengan pelat dan tidak lancar, korang boleh dapat 2 pahala. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka di akhirat dia akan ditemani oleh para malaikat, iaitu para pencatat yang mulia. Manakala, orang yang membaca Al-Quran dengan gagap dan menghadapi kepayahan ketika membacanya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Riwayat Muslim. Mesti korang pelik kenapa dapat 2 pahala. Pahala yang pertama sebab dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua sebab dia berusaha membaca Al-Quran walaupun dia baca dengan tidak lancar. Tapi korang jangan salah faham. Sebenarnya orang yang lebih lancar bacaannya lebih afdal dan lebih banyak pahalanya. Mustahil lah mereka yang sering menjaga bacaan Al-Quran dan sentiasa mempelajari ilmu Al-Quran mendapat pahala lebih sedikit berbanding mereka yang tidak lancar bacaannya. Walau bagaimanapun, umat Islam dianjurkan untuk sentiasa memperbaiki bacaan Al-Quran dan sentiasa mempelajari ilmu supaya kita faham dengan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah lepas ni, kita rajinkan diri kita untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jumpa lagi. Assalamualaikum.